Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdah lana subulal hidayah wa azahha an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allah mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala ashabihi alladhina hajaru awtanahum yabtaghuna dhalika min Allah fadlan wa ridwana wa ala al-ansari alladhina awaw wa nasaru wa bazalu li'azazi din ma jawma dakharu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Taib, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali saya mengajak sama-sama kita merafakkan syukur ke hadrat ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita suatu taufik dan hidayah untuk sama-sama kita berkumpul, berhimpun pada malam ini dalam memperkatakan perkara yang berkaitan dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita amat bersyukur kerana kita diberikan Allah nikmat Islam, dan Islam yang kita dapat ialah Islam yang asli, Islam yang tulen, bukan Islam yang palsu ataupun tiruan. Kerana ada orang dapat Islam, Islam pada nama, Islam pada kulit, tidak ada isi, Islam yang kosong, Islam yang banyak masalah, Islam yang penuh dengan kekotoran, kejijikan, macam golongan-golongan Syiah. Mereka mendakwa Islam, tapi Islam mereka Islam yang tergelincir. Kalau kita tanya Syiah ni apa agama mereka, agama mereka Islam, tapi Islam yang telah membuatkan mereka tergelincir daripada landasan. Kerana agama atau pegangan Syiah penuh dengan segala yang jijik lagi kotor, iaitu mereka berpegang kepada akidah yang buruk, mengejek, mencela, memaki hamun sahabat-sahabat Nabi. Kalau sebut kata Abu Bakar, mereka akan sebut dengan laknat, laknatullah. Omar mereka laknat, Uthman mereka laknat, Aisyah lagilah. Berbagai-bagai kutukan dan makian, celaan bagi mereka. Abu Bakar bukanlah sahabat, bahkan dia dianggap sebagai pengkhianat. Hari ini kalau kita lihat dalam dunia semasa, pergelutan atau perbalahan, peperangan yang sedang tercetus di Syria, dia sebenarnya bukan membabitkan antara kerajaan dan pembangkang, tetapi antara Sunni dan Syiah. Syiah sudah menjadi agenda lama, sudah ratusan tahun memerangi Sunni, kerana ini adalah cara halus yang dibawa oleh musuh-musuh Islam apabila mereka tidak dapat memberi segala bentuk penghujahan ataupun segala bentuk bantahan secara berhadapan. Jadi mereka masuk daripada sudut dalaman, mereka masuk Islam, mereka mulakan dalam Islam mereka benda yang menimbulkan kucar kacir, iaitu antaranya mengutuk sahabat-sahabat dan menganggap sahabat semuanya adalah murtad dan keluar daripada Islam. Mereka hanya kekalkan 5 orang sahabat, antaranya ialah Salman Al-Farisi, Bilal radhiyallahu anhu, Abu Zar radhiyallahu anhu, dan ada beberapa orang lagi. Yang ini masih dianggap Islam, selainnya habis semua dianggap sebagai murtad dan kufur. Jadi alhamdulillah kita tidak berada dalam kefahaman ini. Kalau kefahaman ini menular masuk dalam masyarakat kita, kita akan berbalah, akan berlaku bunuh-membunuh. Guru-guru saya di Pakistan yang ulama-ulama hebat, mereka pernah diintip oleh pengintip-pengintip Syiah. Kebetulan mereka dalam satu perjalanan untuk satu perasmian pembukaan madrasah,
satu kenderaan yang di dalamnya ulama-ulama hebat disekat dalam perjalanan. Maka orang Syiah telah tunggu, rupanya mereka dah ada intipan mereka kat mana mereka nak sekat kereta ni. Bila berhenti di arah semua turun dan mereka terus tembak je, tanpa soal, tanpa apa. Dah tak cukup dengan hanya tembak, mereka kumpul semua jenazah, mereka ambil petrol, tuang dan bakar. Ini Syiah. Dia tak, Yahudi pun tak sebegitu ganas, seganas mana Syiah. Dan memang kehendak Allah dalam dunia ni, Allah nak kumpulan-kumpulan ni wujud, perbalahan, perpecahan wujud. Memang kehendak Allah. Allah tak buatkan semua orang beriman, Allah tak buat semua orang kufur. Ada beriman, ada kufur, berbagai-bagai kumpulan. Cuma kita bersyukur kerana kita berada di satu kumpulan yang Nabi pernah ditanya oleh sahabat, bila baginda kata sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah, man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Baginda kata umat aku akan berpecah kepada 73 puak. 73 puak ni baginda beritahu semua masuk neraka kecuali satu saja yang selamat. Bila ditanya satu tu mana, baginda kata saya, apa yang saya berada di atasnya dan diikuti oleh sahabat-sahabat saya. Itulah landasan yang dikatakan dalam perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Lain pada itu semua menyimpang, lari daripada landasan, dan mekanismenya adalah ahli-ahli neraka. Alhamdulillah, saya mengajak kita bersyukur kita mendapat Islam yang tidak memaki hamun sahabat, yang tidak mencerca sahabat. Kata Nabi, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhdin dhahaban ma adraka mudda ahadihim aw qala wala mudda ahadihim aw walau nasifa aw kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi kata jangan sesiapa pun mencerca sahabat-sahabatku. Baginda marah dan larang, jangan cerca sahabat. Kalaupun ada sengketa antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali dengan Aisyah, tapi jangan dicerca sesiapa pun. Demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, kalau ada di antara kamu yang membelanjakan emas sebanyak gunung Uhud, banyak sekali yang dibelanjakan, ma adraka mudda ahadihim, mereka tak akan dapat pahala yang mereka akan dapat kalau sebesar gunung Uhud emas, tak akan sama sekali dengan secupak atau setengah cupak daripada gandum yang dikorbankan oleh sahabat. Sahabat-sahabat bagi setengah cupak aja, pahala dia terlampau lebih besar daripada kita yang segunung emas. Jadi bayangkan sahabat-sahabat. Sebab itu malam ini saya nak ajak kita sama-sama menjadikan sebagai satu antara malam yang kita nak memperingati kelahiran baginda. Kita nak timbulkan satu rasa gembira, kita nak wujudkan satu perasaan betapa perlunya kita bergembira dengan kelahiran baginda. Kerana berita kelahiran baginda ni bukan satu benda yang boleh kita anggap sama saja dengan manusia lain, sama dengan kelahiran orang lain. Tidak dan tidak. Tidak ada satu persamaan sekalipun. Tidak ada sama sekali apa yang kita boleh letak antara baginda dengan sesiapa pun manusia dalam dunia ini. Baginda sangat mengungguli, kedudukan yang sangat tinggi, sangat agung dan sangat hebat. Baginda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat, kadang-kadang ada penceramah, ada program-program orang menaikkan baginda ni, kadang-kadang dia silap, dia salah meletakkan baginda. Dia kata baginda adalah ketua negara, maka dia letakkan baginda sebagai seorang ketua negara, pemerintah atas. Bahkan ada orang sampai sebut baginda adalah Presiden Madinah, seolah-olah Madinah tu satu republik, maka presiden dia adalah Rasulullah. Ada orang sebut baginda Rasulullah ni sebagai ketua tentera, panglima tertinggi. Baginda ni berbagai-bagai lah yang disebut, sampai ada juga mengatakan pakar ekonomi. Itu semua suara-suara sumbang,
tidak menepati apa sebenarnya yang ada pada baginda. Kita kena ingat, baginda dia bukan seperti kamu sangka. Dia bukan satu tahap, satu label yang boleh disamakan dengan orang lain. Oh, ini presiden. Rasulullah dulu pernah jadi presiden. Bukan dan bukan. Siapa dia Rasulullah? Kalau orang tanya Muhammad ni siapa dia? Dia bukan seperti mana yang kamu nampak. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kamu nampak sebagai ketua itu, ketua ini, pemerintah itu dan sebagainya. Dia tertinggi kedudukan. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Mana ada manusia boleh sampai ke tahap, ke peringkat dia dilantik menjadi utusan Allah? Tak ada. Bukan kerana namanya Muhammad, bukan kerana bapa dia Abdullah, bukan kerana datuk dia Abdul Muttalib, tetapi kerana dia memang manusia mukhtar yang dipilih, yang mengungguli kedudukan atas segalanya. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, bahkan dia adalah Nabi kepada Nabi-Nabi, dia adalah Rasul kepada segala Rasul. Dipanggil Nabiyun Nabiyyin, dipanggil Sayyidul Mursalin. Ini manusia Muhammad ini. Tuan-tuan yang dimuliakan, dalam satu petikan ayat yang Allah telah berfirman, kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan fadl, iaitu kurniaan Allah, dengan rahmat Allah, makna pemberian Allah, apa yang Allah beri pada kita, apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, yang paling besar. Ada orang Allah kurniakan dia anak, Allah kurniakan dia harta, Allah berikan dia jawatan, Allah berikan dia rupa, Allah bagikan itu dan ini. Tapi tak ada yang lebih tanding, yang lebih besar apabila Allah jadikan dia umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penaung kepada agama Islam, dan dia seorang muslim mukmin yang beriman kepada Rasulullah. Itu nikmat yang paling besar. Yang kita sedar, kita berada di bawah seorang Nabi yang hebat. Kita sedar bahawa kita berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Maka dengan itu kata Allah, falyafrahu, maka gembiralah. Jadi Allah suruh kita gembira. Jadi sebab itu suatu yang amat silap kalau ada orang kata, kenapa kita perlu mengingati kelahiran baginda? Ingatlah kewafatan baginda. Jadi ada orang suruh kita imbas semula sejarah kewafatan baginda. Kenapa nak ingat kelahiran? Jadi kalau kita tengok kesesuaian dengan ayat yang Allah suruh gembira, bagaimana kita nak rasa gembira? Apakah dengan kelahiran ataupun dengan kewafatan? Dan tidak tepat sama sekali kalau kita sambut kegembiraan kita dengan kewafatan baginda. Kita buatkan majlis, kita buatkan jamuan. Apa hal ni majlis makan? Ini kita sedang merayakan hari kewafatan baginda. Itu tak kena. Kerana tak ada orang yang bila mati kita buat satu majlis kenang kematian dia, kita bergembiralah ramai-ramai. Tak ada. Bahkan bila ada kematian, maka orang akan apa yang kita akan buat? Kita akan bersedih. Kita akan diselubungi dengan perasaan sedih atas kematian. Bahkan kalau isteri lagi lah bersedih kematian suami. 4 bulan 10 hari tak boleh berhias, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah, keluar atas hajat saja kerana kematian suami. Jadi makna kematian ni tak ada benda yang boleh kita kata patut kita gembira. Tapi kelahiran memang ada. Kalau dengan kelahiran kita gembira, bagaimana kita dapat anak? Kita anggap ini cahaya mata, kurniaan Allah dengan memberikan kita satu cahaya mata. Antara apa yang kita akan buat, pertama sekali kita namakan anak itu. Hari ke-7 kita cari nama yang sesuai. Nama ni kita ambil lah nama Nabi-Nabi, nama sahabat-sahabat, nama isteri Nabi, nama anak Nabi. Jangan nama yang kita cantumkan. Setengah orang ambil nama bapa separuh, ambil nama mak separuh, dicantumkan dia beri. Bapa nama Mustafa, mak dia nama Maznah, cantum jadi Musnah. Anak nama Musnah. Jadi tak kena. Bukan cantum nama, tapi cari nama yang baik. Banyak orang kadang-kadang tanya saya tentang nama, berjela bagi nama, bagi panjang-panjang, bukan dia nak panggil sepanjang itu.
Tambah orang kita ni, dia suka singkatkan nama. Sulaiman dipanggil Man, Ahmad dipanggil Mat, dan banyak nama yang disingkapkan. Jadi itu tak betul. Sebab itu atas kegembiraan kita namakan, kita buatkan sembelihan 2 ekor kambing anak laki-laki. Dan sembelih itu bukan macam sembelih korban. Sembelih korban kita sembelih, kita agih mentah, bagi dia nak makan apa suka dia. Tapi akikah ni kita masak. Sama ada kita panggil orang datang makan, atau kita agihkan masakan pada orang ramai. Tak cukup lagi, kita cukur kepala anak tu. Rambut anak yang kita cukur tu, kita pergi kedai emas, kita minta timbangkan rambut ini. Kalau kita agak orang yang tak berapa cukup berada kita minta sukatan perak, timbangan perak. Cuba letak rambut ni dengan perak dia, kalau berat ini berapa harga dia. Kalau kita agak lebih selesa, kita minta timbangan emas. Rambut ni kalau seberat ini emas, berapa harga dia? 2 harga yang berbeza. Maka sekarang atas jumlah harga seberat ini emas atau seberat ini perak, duit itu kita sedekah pada fakir miskin sebagai satu rasa gembira. Dan kita buatkan tahnik untuk anak tadi. Ini kegembiraan, dan kegembiraan yang lebih besar. Walaupun baginda sudah pun lahir, sudah pun wafat, tetapi kelahiran baginda tidak bermakna tak ada apa yang nak diingatkan lagi. Dah berlaku, dah lahir pun, dah wafat pun, tetapi masih ada perkara yang perlu diimbaskan, yang perlu dikenangkan. Kerana kelahiran baginda, seperti mana saya kata tadi, tidak ada persamaan dengan mana-mana kelahiran. Bayangkan, di detik kelahiran baginda berlakunya peristiwa tentera bergajah. Abrahah bawa gajah, dan sedangkan gajah ini tuan-tuan, dia bukan satu binatang yang boleh hidup di padang pasir. Negara Arab seperti Yaman, Saudi ataupun Arab, Mekah, Madinah, ini bukan negara yang ada padang, yang ada hutan, yang tanah dia berpaya. Tak ada hutan. Kita naik kapal terbang, kita akan lalu satu kawasan yang dipanggil Rubul Khali, kawasan yang kosong, yang ada bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Tak ada hutan, tak ada pokok. Macam mana gajah nak hidup? Gajah boleh hidup kalau kawasan hutan. Di Malaysia ni pergi hutan, pergi kawasan Greek sana, hutan sikit, masuk hutan memang ada gajah, panggil dia datang. Jadi maknanya, bagaimana gajah yang telah diusahakan oleh Abraha, dia bawa masuk daripada Ethiopia, daripada Habasyah, dan bawa masuk bukan mudah. Di sana ada Laut Merah. Nak menyeberangi laut ni bukan boleh pakai sampan ataupun perahu, dia kena pakai bahtera besar. Bagaimana usaha dia, berapa hari, berapa lama dibawa masuk, seekor lepas seekor lepas seekor, dan akhirnya dia buat satu plan khas untuk dia serang Kaabah. Dan ini sebenarnya, kejadian ini bukan saja-saja nak diceritakan, tetapi ada yang tersirat, iaitu kelahiran baginda. Tercetusnya satu perkara besar, iaitu dalam detik kelahiran baginda. Kerana kemunculan baginda atau kedatangan baginda adalah sesuatu yang menjadi penutup kepada segala-galanya. Kerana sebelum baginda, Allah utuskan Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul. Walaupun Nabi Nuh, kita bayangkan Nabi Nuh 950 tahun dah berjaya mengumpulkan yang betul-betul tulen asli Islam mereka kepada Nabi Nuh, 80 pasang keluarga. Tapi disebabkan kenabian tidak berakhir, maka keluarga ni tak diberi tanggungjawab untuk menjaga anak cucu cicit mereka, yang mana kemudian lepas daripada itu kembali kepada keadaan seperti sebelum berlakunya peristiwa banjir, kembali kepada kufur, kembali kepada syirik. Allah hantar Nabi lain. Begitulah silsilah kenabian yang tidak henti daripada zaman ke zaman, sampai satu-satu masa berpuluh Nabi, ada satu zaman ribuan Nabi Allah utuskan. Jadi bermakna Nabi tak henti. Tapi untuk kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hentikan kenabian. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sementara nak datang baginda 500 tahun, dunia tidak ada cahaya Nabi, tak ada cahaya kenabian, kerasulan, makna cahaya petunjuk hidayah tak ada. Dunia berada dalam gelap gelita.
adalah lampu-lampu kecil yang dibawa, iaitu amalan-amalan yang dibawa oleh rahib-rahib, oleh pendeta-pendeta, tetapi secara umum dan menyeluruh tak ada Nabi. Sampailah Allah utuskan baginda Rasulullah, Nabi penutup, Nabi penyudah, dipanggil Khatamun Nabiyyin, penutup kepada Nabi-Nabi. Sebab itu anak baginda 3 orang laki-laki Allah wafatkan di usia kecil. Anak baginda bernama Abdullah ataupun Tahir, Qasim dan Ibrahim mati kecil. Allah tak biarkan mereka ni membesar seperti mana adik-adik atau kakak-kakak mereka yang perempuan. Anak baginda 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 4 perempuan semua hidup sampai membesar, sampai berumah tangga. Fatimah kahwin, Ummul Kulthum kahwin, Ruqayyah kahwin, Zainab kahwin, tapi 3 laki-laki diwafatkan. Kenapa? Kerana kenabian dah tak ada dah. Kerana anak ni kalau dia besar dia akan jadi Nabi, sedangkan Nabi dah tutup habis, maka Allah wafatkan. Kerana perempuan tidak ada yang menjadi Nabi. Nabi-Nabi ni datang daripada kalangan laki-laki. Jadi Nabi Muhammad ni penutup. Sebab itu di detik kelahiran baginda, hari ni baginda lahir, pada pagi-pagi orang Quraisy pergi ke masjid. Bila mereka masuk tengok Kaabah, dan Kaabah ni dikelilingi dengan batu-batu berhala. Berhala-berhala yang dibuat daripada batu, 360 berhala. Apabila mereka masuk pada pagi hari, mereka terkejut bila mereka dapati berhala ni semuanya tumbang menyembah bumi. 300 berhala tumbang, patah, pecah, jatuh menyembah bumi. Tak ada yang tinggal. Bukan ada ribut, bukan ada gerak gempa, bukan ada apa pun. Yang hanya ada hari itu ialah kelahiran. Siapa tahu kelahiran baginda? Siapa pun belum tahu apa nasib masa depan baginda. Tapi itulah manusia hebat. Bahkan di Parsi ada satu kumpulan api yang telah menjadi penyembahan orang Majus. Parsi orang Majus, mereka sembah api, mereka anggap api itu Tuhan. Api yang telah dinyalakan 1000 tahun lebih terpadam secara tiba-tiba di bila masa detik kelahiran baginda. Kerana kelahiran baginda ni besar makna, artinya sangat besar. Kalau ada orang menganggap mengenali baginda cukuplah dengan kita mulakan tarikh kenabian, ambil daripada mula detik dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu kita mulakan pengenalan kita, maka itu satu kesilapan besar. Kerana sebelum kenabian perlu kita lihat bagaimana kedudukan baginda sebelum menjadi Nabi. Dalam tempoh 40 tahun, daripada mula lahir sampai 40 tahun, Allah bentangkan di depan Quraisy, wahai Quraisy, kamu tengok gerak-geri manusia bernama Muhammad ini. Mereka memang tak terbayang, mereka memang tak tahu apa yang akan berlaku di kemudiannya. Kerana orang Arab Mekah khususnya, mereka tak pernah didatangi dengan Nabi. Ada pun Nabi Ibrahim, satu sejarah yang cukup lama. Nabi Ismail, satu sejarah yang cukup lampau. Jadi orang Mekah ni dia tak ada apa, ada sedikit peninggalan amalan lama-lama yang ditinggalkan, yang menjadi pewarisan mereka. Tapi pengutusan Nabi tak ada. Ada Nabi Arab, 2 Nabi. Satu Nabi Hud yang letaknya di selatan Yaman, satu Nabi Saleh dekat Madain. Itulah Nabi Arab. Lain semua Nabi bukan Arab, ajam. Hud dan Saleh saja Arab, termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari detik kelahiran baginda lahir berbagai-bagai kejutan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa lihatlah 40 sampai kenabian, kewafatan baginda, maka itu satu kesilapan. Kita kena lihat sebelum 40. Kerana kelayakan dia yang jelas dapat dilihat sebelum 40 cukup ketara membuatkan seorang itu kalau dengan hati yang jujur dan ikhlas, dia akan terima dengan kelapangan dada atas kejujuran yang ada pada Muhammad, atas segala sifat-sifat yang mulia pada Muhammad. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang pertama yang telah mempercayai dan orang yang telah memberikan segala-galanya buat baginda, sehingga Allah bayar segala apa yang Abu Bakar buat untuk baginda. Pengorbanan, susah payah, penderitaan, segalanya buat baginda. Allah bagikan Abu Bakar satu kelebihan yang tertinggi, kedudukan yang tak ada orang boleh capai, diberi gelaran As-Siddiq. As-Siddiq ni teratas sekali. Pernah satu ketika saya dengan guru saya, kita pergi satu masjid.
Kebetulan seorang ahli jemaah bawa anak kecil. Dia minta syekh saya ni buatkan tahnik pada anak dia. Dengar kata Syekh Yaman saya, guru saya daripada Yaman akan datang setiap tahun pada bulan Syaban. Saya adakan satu program daurah, kumpulkan ustaz-ustaz di madrasah saya di Kampung Baru. Syekh akan duduk dengan saya selama sebulan. Jadi sebelum memulakan pengajian, kita ada buat program ziarah ke sana sini. Jadi satu orang bawa anak, minta Syekh tahnikkan. Maka Syekh pun tanyalah, minta saya tanyakan kepada bapa ni, anak kamu nama apa? Maka dia kata, nama anak saya Abu Bakar As-Siddiq. Dia letak kerana seronok dengan Abu Bakar, letak. Maka Syekh kata, bukan, anak kamu namanya Abu Bakar, dia bukan As-Siddiq. Abu Bakar saja. As-Siddiq itu dia satu orang yang berada sentiasa bersama dengan baginda, yang tidak pernah renggang, yang tidak pernah berlaku apa pun, bahkan sentiasa akrab dan rapat dengan baginda. Itulah As-Siddiq. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kita kena ambil 40 tahun untuk satu cerita mudah. Kelahiran baginda ni kenapa perlu? Kenapa kita nak raikan? Kenapa kita nak rayakan? Kenapa kita nak sambut kelahiran baginda? Kerana ada orang menganggap ini satu bid'ah. Dia kata benda ni bid'ah, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah sambut. Saya kebetulan 2-3 hari lepas saya dekat Perlis. Jadi hari keputeraan baginda di Perlis tak ada apa sambutan. Sekadar dekat skrin komputer ditulis selamat menyambut hari keputeraan baginda. Majlis apa pun tak ada. Tak ada majlis, tak ada sambutan, tak ada kenuri kenara, tak ada apa program. Mereka anggap sambutan itu bid'ah. Jadi apa yang berlaku, orang awam, orang biasa, mereka kata, ya Allah, nasib baik ada satu program. Kebetulan ada satu ustaz, dia buatkan satu program di madrasah dia. Dia ada masjid besar dan orang ramai, dia buat program. Kebetulan saya dipanggil antara untuk memberi ceramah. Dia kata kami bersyukur kami dapat hadir ke program seperti ini, dapat kami dengar tentang baginda, dapat kami dengar kelahiran baginda. Kalau nak harap di sana, tak ada. Orang ingat benda ni bid'ah, nak buat apa? Nak ingatkan. Tuan-tuan yang dimuliakan, bukan benda ini benda yang kita boleh nak kata ini bid'ah, Nabi tak pernah adakan, kita pandai-pandai adakan, tak. Kedudukan wujudnya baginda tak perlu. Baginda ada di kalangan sahabat, nak buat apa maulid? Nak buat apa perayaan? Dan bila baginda wafat, sahabat masih rapat akrab, masih kukuh utuh mereka dengan ketaatan baginda. Tak perlu apa perayaan. Nak buat apa perayaan? Kerana kesetiaan mereka pada baginda, ikutan mereka pada baginda. Sebab itu ulama letakkan ikutan manusia pada baginda ni 2 lapisan, 2 peringkat. Satu dipanggil peringkat taat. Peringkat taat, ikut baginda atas ketaatan. Macam mana peringkat taat? Iaitu bila ada apa yang disuruh, mereka akan buat. Ada perintah, ada nas, ini wajib, mereka buat. Mana kalau tak disuruh, tak buat. Ada tegahan, bila ditegah ditinggal. Kalau tak ada tegahan, tak ditinggalkan. Ini makna taat. Sebab tu mereka akan cari nas. Banyaklah hari ini orang nampak diletakkan diri taat. Kalau tak ada nas, tak boleh. Kena ada nas, kena ada suruh. Maka kalau inilah tahapnya, maka seorang bapa tidak akan berbangga kalau anak dia begini. Seorang guru tak cukup rasa besar hati dengan kedudukan pelajar dia begini. Kena suruh. Kita balik rumah kita berselera dengan segala berterabur. Ibu basuh dapur, pinggan mangkuk berselera. Jadi panggil anak ni, kenapa tak kemas? Kenapa tak susun? Anak jawab, bapak tak suruh. Oh, kena suruh. Okey, dia pun buat. Anak perempuan pun begitu juga jawapan dia. Ibu tak suruh. Buat, basuh dia basuh. Besok balik berselerak lagi. Kenapa tak buat? Ibu suruh semalam, hari ni pun tak suruh. Makna nak kena ada suruhan. Bila ada wajib baru nak buat. Mereka ni memang, kalau kita kata jom kita baca Yasin malam Jumaat, mana ada nas? Nabi tak suruh. Padahal kita nak buat apa malam Jumaat? Kalau malam itu malam besar, hari Jumaat hari yang lebih besar pada hari raya. Aidil Fitri, Aidil Adha di belakang. Hari Jumaat lebih besar. Hari besar macam tu, kalau kita duduk kosong, bersembang, tak ada apa, maka kita baca Yasin. Nisfu Syaban. Banyak orang kata bid'ah baca Yasin 3 kali.
Cuba tunjuk satu amalan Nabi buat malam ni Syaban. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang isyak, apa Nabi buat? Tunjukkan supaya kami nak buat apa yang Nabi buat. Tak ada satu orang boleh tunjuk, kerana Nabi tak ada menunjukkan pada satu amalan khusus. Jadi kita nak buat apa? Kalau kita kata kita duduk bersembang je lah, takkan, tak ada faedah dia. Kita masing-masing lah. Kalau masing-masing habis semua. Pakat keluar sana keluar sini, ada orang pergi menuntun dan sebagainya. Ayo kita duduk ramai-ramai, kita baca Yasin. Baca Yasin salah ke? Tak salah. Kita nak letak, kalau nak orang kata kenapa baca Yasin, takkan kita nak baca surah Baqarah kot? Bila nak habis surah Baqarah terlampau panjang? Takkan nak baca Qul huwallahu ahad 2-3 kali habis dah? Ambil lah Yasin. Cukup banyak lagi masa, baca 2 kali 3 kali, tak ada benda pun, tak ada salah pun. Kita nak minta doa, nak minta Allah panjangkan umur, nak minta Allah tetapkan iman, nak minta Allah bagikan rezeki, apa salah? Tak ada salah. Jadi di mana yang ketidakkepuasan hati itu di mana? Kenapa tak suka, tak seronok orang duduk macam ni? Orang berzikir lepas solat, kenapa tak seronok? Orang berdoa, kamu kata tak boleh berdoa, apa nak? Jadi dengan bid'ah sana membid'ah di sini, apa jadi? Banyak lagi orang tak sembahyang. Kau pergi cari orang tak sembahyang tu. Orang sembahyang ni biarlah. Orang nak berdoa biarkan. Mereka nak berzikir biarkan. Sekurang-kurang mereka ingat Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulidir Rasul, kita perkatakan kelahiran baginda. Kerana apa? Kerana takkanlah Allah saja-saja buat berhala boleh tumbang. Takkanlah api yang telah 1000 tahun boleh terpadam begitu. Takkan sejarah tentera bergajah boleh datang dengan gajah yang bersusah payah tanpa ada kaitan dengan kelahiran baginda. Kelahiran baginda besar, kelahiran baginda hebat. Kerana baginda ni Nabi yang Allah angkat. Bayangkan bagaimana kelayakan seorang Nabi ini untuk kenabiannya sampai kiamat. Dan dia ni kelayakan dia untuk menjadi Nabi kepada semua bangsa dalam dunia. Dan dia menjadi Nabi kepada semua bahasa dalam dunia. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, raya, kaya, miskin, semuanya bernaungkan kepada Nabi yang agung ini. Bagaimana penampilan Nabi ini? Apakah sekadar biasa ataupun suatu yang amat hebat? Tentulah hebat. Apa tidaknya tuan-tuan yang dimuliakan. Saya nak petik satu sejarah, kisah yang ada dalam Sahih Bukhari. Ceritanya bila mana Sayyidina Abbas ialah bapa saudara Nabi, bermimpi dan melihat abangnya, abang kandungnya dalam mimpi, iaitu Abu Lahab. Dan ditanya bagaimana keadaan Abu Lahab, abang macam mana keadaan? Abu Lahab mengeluh dengan mengatakan sengsara, celakanya, musnahnya. Makna satu keluhan yang tak sudah, kesengsaraan, kerana dia telah menjadi orang yang kuat permusuhan dengan baginda. Sampai nama dia setara dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, dia pun tak kurang. Walaupun dia tak mendabik dada mengatakan dia Tuhan, tapi dia telah membuat satu bentuk permusuhan yang amat dahsyat dengan baginda. Kedudukan dia yang hebat bukan digunakan untuk bersama baginda, tetapi untuk bermusuh dengan baginda. Dia selari dengan isteri dia, membuat berbagai-bagai hal. Ini Abu Lahab. Dia mengaku bagaimana keadaan yang dia sedang lalui, kesengsaraan, penderitaan, azab neraka. Tapi dalam masa yang sama, dia beritahu Allah meringankan azab. Allah ringankan azab seksa. Bila? Pada setiap Isnin. Ini hadis sahih. Setiap Isnin Allah rehatkan, Allah angkatkan azab. Bahkan setengah ulama kata Allah bekalkan susu daripada ibu jari dia setiap Isnin. Apa amal dia, apa jasa dia, apa harga nilai amal yang membuatkan Allah ringankan azab? Tak lain tak bukan satu perasaan gembira yang ada dalam diri dia ketika mana sampainya berita kelahiran baginda ke telinga dia. Dia dengar bahawa Aminah telah melahirkan seorang putera,
Berita ni dibawa oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, seorang hamba sahaya. Dia datang beritahu pada tuan dia, "Tuan, Aminah telah melahirkan seorang putera." Dia dengar kata kelahiran Muhammad, kerana dia memang dia bersedih. Adik dia yang bernama Abdullah, iaitu suami kepada Aminah, bapa kepada bayi yang dilahirkan, telah meninggal. 2 bulan baginda dalam kandungan ibu, bapa meninggal. Meninggal di Gaza, Singah kata meninggal di Madinah. Jadi dalam bersedih ni dapat berita kelahiran. Dia punya seronok bayi dilahirkan. Maka keseronokan dia, kegembiraan dia bukan satu benda yang dia senyum, dia ketawa, Allah terhiburnya saya. Tidak. Sampai ke tahap mana dia beri kelepasan kepada Suwaibah. Awak saya merdekakan, awak saya lepaskan, awak tidak lagi terkungkung sebagai hamba seperti hamba-hamba lain. Awak mula hari ini bebas, dibebaskan. Atas sebab apa? Kerana rasa gembira. Kita tengok kadang-kadang ada majlis-majlis tertentu, kita tengok ada orang lepaskan burung yang ditangkap dalam sangkar dilepaskan sebab rasa gembira. Jadi kegembiraan Abu Lahab ialah kelahiran baginda. Ini perbuatan menyambut kelahiran, rasa gembira di dalam diri dia sehingga dia merdekakan hamba. Rupa-rupanya bukan suatu yang kosong. Sebaliknya ada harga, ada nilai di sisi Allah, yang mana Allah membuatkan satu keringanan azab, satu kelepasan. Hari Isnin dia direhatkan. Tuan-tuan bayangkan bagaimana harga Muhammad ini. Kalau nak dilihat Abu Lahab ini, sebenarnya tidak setimpal langsung kalau nak dikatakan bayar dengan harga ni, kerana permusuhan dia dengan Muhammad bukan kecil. Permusuhan dia ketara. Dia bermusuh sangat besar permusuhan dia. Kerana tuan-tuan yang mulia, Abu Lahab dengan Rasulullah ni, kalau tuan-tuan cuba kita kenalkan mereka. Abu Lahab, isteri dia nama Ummu Jamil. Dia ada anak laki-laki, tak tahulah saya berapa orang. Baginda, bila baginda kahwin, baginda dapat 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Dan hubungan mereka ni bapa saudara, anak saudara. Tapi lebih akrab lagi apabila baginda telah pertemukan jodoh anak perempuan baginda yang bernama Ummu Kulthum dengan anak Abu Lahab yang bernama Utaibah. Bukan hanya bapa saudara, tapi mereka berbisan. Rasulullah dengan Abu Lahab berbisan. Bila anak Rasulullah bernama Ummu Kulthum dikahwinkan dengan 6 anak Abu Lahab bernama Utaibah. Satu, ada lagi anak yang kedua, anak baginda yang bernama Ruqayyah, juga baginda jodohkan dengan anak Abu Lahab, pakcik dia yang bernama Utbah. Bayangkan hubungan yang macam ini. Kalau kita lah, anak kita kahwin dengan anak satu orang, kita berbisan, macam mana hubungan kita? Belum orang lain, kita dah beritahu pada bisan kita dah nak pergi mana, nak rancang apa, kerana hubungan kita baik. Bisan ni selalu berhubung baik, kerana masing-masing tahu anak dia pada kawan ini, anak dia ni pada kawan. Ini bisan. Baginda dengan Abu Lahab berbisan. Bukan satu anak, 2 anak. Ummu Kulthum dengan Ruqayyah, Utbah dengan Utaibah. Tapi ini semua Abu Lahab tak pandang. Abu Lahab tak tengok langsung. Bahkan Abu Lahab telah menunjukkan kebencian dia yang cukup dahsyat dalam hati dia. Apa dia buat? Tuan-tuan yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai saja wahyu yang pertama Iqra, diikuti dengan ya ayyuhal muzammil, diikuti ya ayyuhal mudaththir, maka apa yang berlaku ialah baginda menggerakkan dakwah secara senyap-senyap 3 tahun. Yang hanya dengar desas-desus, hakikat cerita tak keluar. Baginda bergerak dalam kalangan kawan-kawan, keluarga terdekat, kenalan. Cukup 3 tahun, sampai masa Allah minta, wahai Muhammad, sekarang tiba masa untuk kamu istiharkan. Nyatakan siapa sebenarnya kamu.
Maka baginda panggil kabilah-kabilah Arab yang ada. Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Kumpul mereka ramai. Bila semua dah ramai kumpul, baginda cuba nak uji minda mereka sejauh mana kepercayaan. Kerana sebelum ini baginda dikenali dengan Al-Amin, As-Sadiqul Masduq, memang amat dipercayai. Sekarang baginda nak uji tengok sejauh mana kepercayaan mereka. Baginda kata, ara'aitum law akhbartukum bi anna khailan wara'a hadzal jabal turidu an tughayyira alaikum asaddaqtumuni. Bagaimana sekiranya, wahai kalian hadirin yang ada, sekiranya saya mengatakan kalau ada musuh yang siap dengan berpelana nak menyerang kamu, apakah kamu boleh percaya? Boleh tak kamu percaya dengan kamu mendengar tanpa melihat? Apa jawab semua yang hadir? Saddaqnak wa ma jarabna alaikal kadhib. Kami percaya dan tak pernah kami lalui pendustaan kamu. Semua orang percaya. Kalau kata belakang tu ada apa pun ceritalah. Kalau kamu kata kami percaya, tak payah kami pergi tengok. Setelus begitu hati mereka. Bila dah sampai ke tahap itu, maka baginda pun melangkah ke peringkat yang seterusnya. Baginda kata, fa inni nadhirul lakum. Saya ni utusan kepada kamu. Saya membawa berita buat kamu sekalian, untuk memperkenalkan kamu kepada Allah, mentauhidkan Allah, menafikan segala bentuk penyembahan. Apa yang kamu sembah ini semua tak ada apa. Yang kamu faham bahawa ada kuasa, ini tak lebih, dia hanya batu yang kamu ukirkan, yang kamu bentuk. Tidak ada apa faedah sekalipun. Yang hanya kuasa Allah, la ilaha illallah. Kalimah ni ringkas, pendek, dan orang Arab di zaman itu mereka dapat tangkap, mereka dapat faham. Bila kita la ilaha, makna itu penafian, makna satu kata-kata yang menafikan segala bentuk kefahaman mereka. Dan kefahaman ini telah lama menjadi suatu yang cukup sebati dengan darah daging mereka. Tak semudah mereka nak keluarkan kepercayaan ini. Jadi bila baginda kata, saya Rasul, saya bawa berita gembira, siapa beriman maka janji Allah syurga untuk mereka, siapa yang tidak, janji Allah amaran neraka buat mereka. Percayalah, saya utusan Allah. Jadi bila baginda perkenalkan diri baginda, apa kejawapan mereka? Tak ada siapa pun berani bersuara, tak ada siapa pun berani menyokong dan bersetuju. Semua orang diam. Tak ada siapa pun jawab. Kerana bukan mudah benda nak terima, nak mengubah. Makna berhala-berhala ni tidak ada apa lagi dah. Kefahaman yang telah menjadi satu warisan lama daripada datuk nenek semua kosong. Percaya pada Allah yang satu. Ini akidah, ini tauhid, ini trust. Ini perkara penting, kerana akidah ni asas. Jadi hari ni akidah orang main-main, orang jadikan bahan gelak ketawa pun ada. Tengok setengah-setengah ustaz bila mengajar bab tauhid, dia kata Allah bersifat dengan wujud, artinya ada. Mustahil tiada, wajib ada, lawannya tiada. Dia kata buat apa duk lawan? Orang pun ketawa. Dia tak tahu perkataan lawan di situ bukan makna gocoh bergaduh, untuk memberikan satu kefahaman, bertentangan kefahaman. Ini wujud, makna ada. Wajib percaya adanya Allah. Mustahil tiada, makna tidak boleh diterima oleh akal manusia untuk mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Manusia tak akan boleh kata otak dia, dia boleh buat satu keputusan bahawa dunia ni memang semula jadi. Dia jadi dengan sendiri dia. Tak ada Tuhan, dia memang jadi sendiri. Gunung sendiri dia naik, bukit bukau sendiri dia naik, pokok-pokok kayu-kayu naik sendiri, air-air semua sendiri. Tak ada benda yang dicipta, bahkan disebut sebagai alam semula jadi. Sampai hari ni kita pakai di sekolah-sekolah, alam semula jadi. Susah sangat kena sebut alam ciptaan Allah, alam yang dijadikan oleh Allah.
Kenapa masih susah untuk kita sebut Allah yang menjadikan segalanya? Kenapa kita nak sebut semula jadi? Memang jadi dengan sendirinya. Siapa nak percaya kalau kita tunjuk, kita bawa satu orang masuk kampung, tengah-tengah kampung ada bangunan chalet katakan. Orang tanya, chalet siapa ni? Alah, dia tumbuh minggu lepas, naik sendiri. Sendiri dia naik macam tu. Hai, kau bohong. Mesti ada orang yang buat dia. Hai, kalau besar ni kau tak percaya, dunia yang seluas ni takkan boleh naik sendiri dia, yang teratur, terurus, cantik, indah. Mesti ada pencipta. Jadi bila baginda tampil dengan mesej ini, tak ada orang berani jawab, tak ada orang memberi sokongan. Tiba-tiba bangunlah satu manusia dengan satu bentuk kata-kata kesat, memaki hamun baginda dengan perkataan celaka. Dan orang itu tak lain tak bukan orang yang pernah menyambut kegembiraan kelahiran baginda, Abu Lahab. Dia sebagai bapa, dan dia membuka jalan, dia membuka segala pintu. Kalau dulu orang tak berani, orang hormat Muhammad, sekarang dengan sebab tindak tanduk dia, orang sudah panggil Muhammad penipu, orang sudah panggil Muhammad gila, orang sudah panggil Muhammad sahir, kahin, dan berbagai-bagai. Tak cukup dengan kata-kata ejekan mereka, debu, pasir, najis binatang dicampakkan ke atas baginda. Isteri dia Abu Lahab, orang yang begitu jahat, tiap-tiap pagi dia tabur duri di depan laluan rumah baginda. Dia bangun. Kalau dia bangun dengan memberi sokongan, tuan-tuan ingat, kerja selesai. Baginda tak susah lah. Kalau Abu Lahab kata, saya percaya, ayo kita percaya, selesai. Apa nak buat lagi? Kerana siapa berani bantah Abu Lahab? Siapa berani menyanggah Abu Lahab? Tak ada berani. Tapi dia bangun dengan slogan anti dia, musuh dia. Dia kata, tabballaka ya Muhammad, tabballaka sa'iral yaum, alihadha jama'atana. Celaka engkau Muhammad, rupa-rupanya selama ni kami duk puji, ini kerja engkau. Maka dia, inikah sebab engkau kumpulkan kami? Dia telah buat satu kutukan. Atas kutukan ini Allah balaskan balik satu surah yang dipanggil Al-Masad. Kita baca, tabbat siada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu surah dia. Bila diturun, selepas mana kata-kata Abu Lahab tadi. Makna daripada detik itu Abu Lahab pun jadi naik marah. Dia jadi geram, sampai dia kata pada dua anak dia, Utbah dengan Utaibah, bapak tak nak tengok kamu berdua ni. Bapak tak nak tengok pergi jauh, melainkan kamu kena ceraikan isteri kamu masing-masing. Kamu kena pisahkan. Kalau tidak, jangan datang depan bapak. Bapak tak nak tengok kamu berdua. Utbah, walaupun isteri dia seorang wanita mulia, anak Muhammad, tapi dengan sebab permusuhan bapa, dia hantar anak dia balik, isteri dia balik. Utbah macam tu juga. Bahkan Utaibah ni tak cukup dia hantar balik, tak cukup, dia keluarkan kata-kata kesat. Dia maki baginda. Tak cukup dengan maki hamun, dia pukul dan dia tarik koyak baju baginda. Sampai macam tu sekali dia marah. Sebab apa? Sebab turunnya ayat tabbat siada. Dia tak tengok bapak dia punya jahat, dia tengok Muhammad, kata tengok. Dengan sebab Muhammad dah turunnya ayat, orang akan baca, semua orang akan baca. Sampai baginda dah sampai ke tahap kamu terlampau zalim, terlampau bertindak luar daripada batas. Maka baginda telah doakan dia. Baginda kata, kamu tak akan lepas oleh singa ataupun anjing. Ta'kulukal kilab, kamu akan dimakan oleh singa, anjing. Ketika tu anak Abu Lahab, Utaibah, sedang bersiap sedia nak pergi untuk menjalani satu perjalanan perniagaan. Kerana orang Mekah dia berniaga. Orang Mekah ni dia bukan ada cucuk tanam, dia tak ada tanah, gunung batu, dia berniaga. Musim panas pergi Syam, musim sejuk turun ke Yaman. Jadi untuk perniagaan mereka pergi dengan kafilah besar, berapa ratus orang sekali perjalanan. Kerana mereka bawa barang Mekah. Barang Mekah ni barang yang datang daripada Yaman, barang yang datang daripada Ethiopia, barang-barang kulit yang mahal, mereka pergi jual dekat Syam. Jadi Utaibah dalam perjalanan, sampai satu tempat dia dah mula cemas. Kata-kata Nabi sedang bermain dalam fikiran dia. Dia risau, malam tu dia tak boleh tidur.
Dia beritahu rombongan, dia kata macam mana ni kalau singa datang. Kalau singa masuk sini, serigala datang. Orang kata jangan bimbang, serigala tak akan dekat. Kita nyalakan unggun api, buat unggun api di keliling, dan mereka pula berkumpul sekeliling. Mereka letak barang-barang di tengah dan suruh anak Abu Lahab naik tidur di atas. Nampaknya kalau macam ini, dia di atas, dikelilingi dengan barang atas, kemudian orang pula tidur, ada unggun api lagi. Apa binatang nak dekat? Tak ada binatang yang boleh dekat. Tapi Nabi dah kata, memang pada malam tu sampai tahap bila mereka tertidur, sedar-sedar pagi, mereka pun bangun tengok ada orang ke atas, barang-barang, tak ada selerak apapun. Tapi bila tengok anak Abu Lahab, kepala dah putus. Bila masa serigala terkap, gigit dan cabutkan kepala, bawa lari kepala. Itu berlaku kepada anak Abu Lahab, Utaibah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok di sini, memang kalau sejarah kejahatan Abu Lahab ni, nama dia pun orang dah tak suka. Bukan kata kita orang Islam tak suka, orang bukan Islam pun dia tak suka. Cuba suruh orang bukan Islam buatkan satu syarikat Abu Lahab, buka restoran besar, jual bagi makan free je. Restoran Abu Lahab, siapa pun tak masuk. Begitu jijiknya nama, begitu buruknya, kejinya. Orang macam ini pun masih ada harga hari rasa gembira dia diringankan azab seksa. Persoalan dia, kalau kita gembira bukan hanya kelahiran, seluruh kehidupan baginda, apakah ianya tidak ada harga dan nilai? Tentulah segala-galanya. Kerana Muhammad ini tuan-tuan yang mulia, dia siapa dia Muhammad? Dia Rasulullah. Apa tugasan dia? Membawa kepada kita satu atur cara hidup. Baginda dia bawa satu atur cara hidup yang lebih dikenali dengan nama Islam. Islam adalah satu atur cara hidup. Dia bukan hanya mengajar kita solat, puasa, zakat, haji, tapi dia mengajar kita kehidupan Islam daripada kelahiran sampai kematian. Itu Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar setiap hari Jumaat, khatib apa dia kata? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, melainkan kamu masa nak mati itu kamu mestilah seorang Islam. Kalau kita nak ingat Islam dengan solat, maka solat katakanlah satu waktu 10 minit, 5 waktu 50 minit, jadikan 1 jam, campur sunat 2 jam. Kalau 2 jam kita bawa Islam 2 jam, 22 jam lagi agama apa kita? Tentulah kita kata Islam 24 jam. Maka kalau kita mati bila-bila masa, maka kita mati sebagai orang Islam. Tapi kita bukan duduk dalam masjid, kita juga duduk berniaga dalam pasar. Pasar kita, dalam berniaga di pasar, kita Islam. Jujur dengan perniagaan, tak tipu. Dengan kita bekerja sebagai seorang yang bekerja di mana? Di ladang, kita jujur dengan pekerjaan. Kita bekerja dengan satu majikan, jujur dengan pekerjaan. Di sekolah, Islam ada. Di hospital, Islam ada. Di mana? Sehingga di mahkamah pun Islamlah tempat yang selayaknya. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, hukum-hukum yang dibuat di mahkamah semuanya tidak berfaksikan kepada Islam. Dia beri hukum ni semua atas sivil, bukan Islam. Islam dia bagi sempit hukum syariah saja, nikah, kahwin, talak, itu je. Yang lain semua sivil. Sivil ni tuan-tuan, jangan kita yakin dan percaya sepenuhnya bahawa sivil ni akan berlaku adil. Sivil boleh buat, yang tak bersalah dia boleh buat sampai bersalah. Sivil juga boleh buat, yang bersalah jadi tak bersalah. Sivil. Sebab itu cari lawyer je. Kalau lawyer yang bijak, yang pintar, kamu bersalah pun boleh lepas. Dia letak pada lawyer, letak pada hakim. Sivil, hukum manusia, hukum rekaan manusia, diatur oleh manusia. Dan manusia ni apa dia tahu lebih berbanding dengan Allah yang membuatkan ketetapan. Sebab itu balik, kalaulah sivil ni diberikan kepada syariah, tuan-tuan akan tengok sama dia.
keadilan dia, ketelusan dia, tak ada orang yang terinaya. Kalau kita tak yakin, kita bukan cukup Islam yang betul. Kita mesti yakin Islam adalah agama yang sempurna, agama yang boleh mengatasi, relevan daripada dulu sampai kiamat. Walaupun apa bangsa kita, walaupun apa keturunan kita, walaupun apa kedudukan kita, berbeza dengan orang Arab yang mereka ni makan kita kata makan roti, kita makan nasi. Boleh ke Islam jalan dalam nasi? Boleh. Begitu sekali Islam. Tapi hari ini Islam dihadkan sempit, itu pun hanya dalam sudut syariah yang kecil, nikah kahwin talak. Itu pun tak cukup, kadang-kadang ditambah-tambah, dibuat benda yang tak ada, diada-adakan. Kerana dia takut nak jalan yang lurus, dia buat denda, hanya didendakan. Dia tak buat denda seperti denda syarak. Dia denda 300, 500, 700, itu denda dia. Kalau orang minum arak didapati bersalah, kalau ikut hukuman syarak, sebat 40 rotan. Mahkamah syariah sekarang ni, hukuman orang minum arak bersalah mungkin 300, mungkin 400. Dipindalah, ditukarlah. Bahkan singgah masjid dekat papan kenyataan dia tulis satu-satu kesalahan bersekedudukan, berini 600, 700, 800, semua ringgit dia. Bila turun tu? Bila benda tu berlaku? Siapa buat tu? Kenapa rekakan benda tu? Kenapa tak letak hukum Islam yang ada kat situ? Seolah-olah dia ada orang kata kalau kita jalankan Islam, dia akan ada zalim. Orang Islam tangan dia habis semua kudung kerana mencuri. Tengok tangan orang Islam tak kudung, orang Islam kudung. Siapa nak makan sup tangan pergi Kelantan. Batu-batu nak buat jalan dah tak cukup dah kerana kita duk lontar orang zina. Sampai begitu penghinaan kepada Islam. Soal Islam ni apa? Allah kata la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah tak kata la tamutunna illa wa antum mu'minun? Jangan kamu mati melainkan kamu orang beriman. Kenapa Allah tak sebut beriman? Sedangkan mati atas iman ni, sebesar zarah pun harga dia besar. Orang yang iman dia sebesar zarah, sekecil-kecil iman, paling last sekali, terakhir daripada penghuni neraka. Habislah penghuni neraka semua dah keluar. Kerana neraka ada 7 tingkat. Satu tingkat dipanggil Jahannam. Jahannam ni khas untuk orang mukmin yang buat maksiat, minum, judi, zina, bunuh, semua ni neraka dia nama Jahannam. Dia akan dicuci dengan api neraka. Satu bila habis penyucian dia keluar, maka ditempat dalam syurga. Orang yang paling akhir last, kerana lepas ni neraka Jahannam ditutup, tak ada orang lagi dah. Yang dalam neraka lain semua tu kekal, tak keluar. Yang Yahudinya, yang Nasaranya, yang Wathaninya kekal. Tapi ini dah keluar. Orang yang paling akhir, dia 2-3 langkah dia berjalan, dia patah balik. Malaikat tanya, pergilah. Dia kata tak ada dah penuh. Kerana dia paling akhir lewat, mana ada syurga? Syurga dah penuh. Malaikat kata pergi tengok. Kau pergi jalan. Dia jalan, patah balik. Dia kata tak ada, semua orang dah isi dah. Malaikat kata pergi lagi. Dia jalan, akhirnya dia masuk ke tempat. Di pelawar masuk. Dia kata inilah syurga kamu. Dia tengok, terkejut 10 kali dunia ni. Sampai orang bukan Islam yang mati masuk neraka, mereka bertamanna kata, kalau kami ada sebesar zarah, kami juga akan dikeluarkan. Tapi apakan daya, tak ada langsung iman, neraka buat selama. Tapi Allah tak kata mati atas iman. Kenapa Allah kata mati atas Islam? Tuan-tuan, soalan dia, jawapan dia mudah. Kerana kalau kita jaga Islam, iman akan terjaga. Itu yang kita kena jaga. Jaga Islam. Apa dia Islam? Jaga sembahyang contohnya. Kalau kita betul jaga sembahyang, kita tak akan merompak. Jaga sembahyang, bukan sembahyang tengok waktu Allah dah asar pun, tengok dia baru sedar. Kadang-kadang banyak orang terlajak, terlanggar. Tengok jam baru sedar asar dah habis dah. Dia belum sembahyang asar, tengok jam 6.30. Kalau zuhur pula kadang-kadang lewat sana lewat sini, tengok jam, Allah 5 minit lagi nak habis zuhur. Itu orang yang semayang macam tu, semayang last waktu ni, semayang dia macam barang buruk yang dilelong di pasar malam, tak siapa nak beli. Tuan-tuan tengok durian dah lama dah, atau pisang yang dah buruk dah, lelong siapa tak nak beli, free pun tak nak, kerana barang tak laku. Macam tu lah semayang kita.
Kalau kita buat jenis lewat dia, tak ada harga. Cuba jaga betul, jaga sembahyang, insya-Allah tuan-tuan, kita tipu pun tidak, khianat pun tidak. Kena jaga sembahyang. Sembahyang ni bila kata jaga sembahyang apa? Jaga wuduk. Jaga sembahyang apa? Belajar ilmu, dapatkan Quran, jaga aurat. Sebab itu Allah kata apa? Wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Allah bukan kata jangan berzina, jangan menghampiri. Itu Islam. Jangan pergi tempat-tempat yang macam tu, tempat-tempat yang ada perempuan-perempuan yang murahan ini. Jangan pergi, jangan dekat, jangan bergaul, jangan berkenalan. Ini jaga Islam. Kalau kita jaga Islam, iman kita jaga. Bila iman kita jaga, mati dalam keadaan iman, syurga kekal. Ini yang Nabi bawa. Inilah apa yang baginda buatkan untuk kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya masa pun agak terhad, dah cukup saya rasa. Kalau nak bagi saya panjang lagi, kerana saya pernah hadir majlis maulid di Yaman. Allahu Akbar. Saya duduk maulid di Yaman kali pertama saya, tahun 90. Saya di Yaman. Jadi maulid dibuat di rumah Syekh. Lepas Isyah, kita duduk, ramailah orang dekat rumah Syekh, dengan selawat, dengan qasidah, dengan soal jawab, dengan keterangan. Saya tak sedar tengok terus, seronok saya tengok. Tiba-tiba saya dengar azan. Saya tengok azan apa tu? Subuh. Sampai subuh. La ilaha. Di Yaman ni sambutan maulid sebulan. Saya kebetulan baru balik bulan lepas, saya pergi Yaman. Sebulan sambutan ni. Cerita, kita nak buat apa? Kita nak timbulkan rasa gembira. Bila gembira akan datang rasa kasih. Bila kasih akan datang setia, akan datang taat. Macam saya kata tadi, dua peringkat kita ikut Nabi. Satu peringkat dipanggil taat. Taat ni belum cukup, belum membanggakan. Dia ada satu lagi tahap. Itu sahabat Nabi. Sebab tu mereka tak buat maulid pun tak apa. Mereka tahap apa? Dipanggil adab. Adab ni apa? Dia adab ni suatu keadaan yang dia faham kehendak. Macam anak ni dia faham apa mak bapak dia nak. Bila balik rumah, mak bapak nak tengok rumah selesa, tersusun, cantik, bersih. Kalau mak pula masuk dapur, tengok pinggan mangkuk semua tersusun elok, tenang hati, bangga dia tengok, ish, kalau dapat anak macam ni, sejuk mata melihat. Itu anak yang berada di tahap taat dan di tahap adab. Tak perlu sampai nak suruh, dia faham apa kehendak mak dan bapa. Guru macam tu juga, dia dapat anak murid yang faham kehendak guru. Belum kena suruh lagi, dia dah sapu sampah, dia susun meja, dia buat bagi teratur elok, sejuk mata tengok. Inilah sahabat Nabi. Sebab itu bila baginda wafat, sahabat-sahabat ni lah yang pergi berselerak seluruh dunia, tinggalkan kota Madinah, tinggalkan kota Mekah, pergi menjaja, mendakwa, membawa agama Allah kepada manusia di setiap tempat, di mana saja. Bukan ada apa tunggangan kenderaan yang special pada zaman itu, melainkan unta. Tapi himmah mereka bertaburan, mereka pergi jauh, sejauh-jauh dunia, mereka pergi dalam mengajak manusia beriman kepada Allah. Itu adab. Dengan sebab itu, kalau kita nak samakan kita dengan mereka, jauh-jauh sama sekali. Sebab itu perlu kita kepada perayaan seperti ini, majlis-majlis sambutan, untuk kita dapat singkapkan balik, timbulkan rasa kasih, cinta kita pada Nabi. Jadi wallahu a'lam bishawab tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini, dan kita minta sikit masa lagi. Saya ada kumpulan qasidah. Tuan-tuan, malam ni kita dengar sikit qasidah daripada kumpulan Al-Yamani ini. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu. Ini sebenarnya qasidah ni bukan benda baru, bukan benda baru. Dalam dunia Islam sudah lama. Depan baginda sahabat berqasidah. Bahkan ada tempat khas untuk Hasan bin Sabit, dia akan berqasidah memuji Nabi. Dan ulama-ulama berqasidah. Sampai majlis ini, majlis ulama-ulama dengar qasidah dan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan, insya-Allah saya rasa cukup sampai di sini, dan saya berhenti daripada apa yang saya perkatakan, dan saya balik kepada kawan saya untuk tuan-tuan dengar qasidah mereka, insya-Allah.